Assalamualaikum. Nama saya Nur Adriana binti Nazha. Nama saya pula Isfatini binti Muqafawi. Airin, hari ni kita nak masak apa? Saya dah lapar ni. Hari ni kita nak masak menu yang sihat, sedap dan mudah. Nama dia ikan cakap stik ala Thai. Wah, ini macam dengan restoran. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Bahan utamanya, kita perlukan seekor ikan cakap, minyak bawang putih, 2 sudu sos ikan, 1 biji bawang putih yang telah dihiris, 2 batang serai, 2 biji cili padi hijau dan merah yang telah dipotong, batang ketumbar, 2 biji limau nipis, 2 biji bawang putih yang telah dicincang, daun ketumbar, 1 cube patty ayam, 2 sudu sos tiram, 2 sudu gula Thai dan 1 cawan air panas. Mula-mula, ambil ikan dan telurkan ikan. Kenapa kita perlu telur ikan, Airin? Oh, kita kena telur ikan ni supaya nanti ikan ni cepat masak dan kuah dapat meresap ke dalam ikan. Oh, macam tu. Selepas itu, masukkan serai dan hirisan bawang putih ke dalam ikan. Lalu, ketepikan ikan. Okey, selepas meletakkan ikan, lalu kita kuahkan kuah dia pula. Okey, bahan-bahannya ialah masukkan 1 cawan air panas ke dalam mangkuk. Masukkan cube patty ayam. Dan lemaskan sedikit supaya cube patty ayam ini cepat larut. Selepas itu, masukkan sos tiram. Masukkan gula Thai. Masukkan cili padi merah dan hijau. Masukkan batang ketumbar. Masukkan bawang putih. Sos ikan. Dan akhir sekali, masukkan perahan air limau. Kacau sehingga larut. Selepas itu, masukkan ikan dan kuah ke dalam tempat pengukus. Dan tunggu ikan sehingga masak. Okey, akhir sekali, taburkan sedikit minyak bawang putih. Dan hiaskan dengan hirisan limau nipis. Dan daun ketumbar. Okey, jom kita rasa. Sedap, isi ikan lembut, kuahnya masam, pedas dan sedap. Selain sedap, ikan steam ala Thai juga mengandungi kaya protein dan vitamin, sesuai untuk seisi keluarga yang mengamalkan pemakanan sihat. Makan sihat, hidup cergas. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.